Berdasarkan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, tetapi Dia melihat kepada hati dan amalan kamu. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah seorang perempuan pelacur yang diampuni Allah kerana memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Baginda bersabda, Allah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam syurga. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kita mendapat pahala kerana berbuat baik kepada haiwan?" Baginda menjawab, "Pada setiap haiwan yang mempunyai hati yang basah, hidup, ada pahalanya." Tafsir Ibn Kathir, Surah Al-Kahf ayat 46 menjelaskan, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan soleh yang kekal itulah yang lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala dan lebih baik sebagai harapan. Dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu memandang rendah kepada kebaikan walau sedikit, meskipun hanya dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri." Kisah Uwais Al-Qarni dalam Sahih Muslim, seorang penggembala kambing yang tidak dikenali dunia, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uwais adalah sebaik-baik tabi'in. Jika kamu dapat bertemu dengannya, mintalah doanya." Padahal Uwais hanya seorang miskin yang menjaga ibunya. Pengajaran, Allah menilai bukan pada zahir tetapi pada batin. Yang kecil di mata manusia mungkin besar di timbangan Allah. Subscribe sekarang juga. Jangan pernah rasa kecil atau hina kerana Allah punya timbangannya yang berbeza. Yang penting keikhlasan, bukan kebesaran di mata manusia.